kepada Nabi SAW. Saya minta jika tuan-tuan benar-benar ada iman untuk kita bersama dengan perhimpunan ini, untuk kita menyatakan rasa kasih dan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan kita meminta kepada pimpinan Parti Islam se-Malaysia PAS di sebuah peringkat, terutamanya di peringkat kawasan pemuda negeri dan kawasan, untuk hadir tampil ke hadapan ini insya-Allah, untuk kita memberikan sedikit ucapan dan kenyataan kita, menyatakan bantahan kita terhadap penghinaan yang telah dibuat kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah kepada pimpinan Gerakan Islam, Harakah Islam, Parti Islam se-Malaysia PAS, kita menjemput insya-Allah untuk menyampaikan ucapan pada tengah hari ini bagi menyatakan bantahan kita terhadap penghinaan yang telah dilakukan. Tuan-tuan, filem yang telah ditayangkan itu menelan belanja USD 5 juta ringgit, 5 juta US dollar Amerika, dan telah mendapat sponsor daripada 100 orang-orang kuat Yahudi untuk memastikan filem itu berjaya, dan telah pun ditayangkan dan hari ini telah dimuat naik jadi dalam YouTube yang boleh ditonton oleh semua, yang di dalamnya mengandungi penghinaan kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini untuk menyatakan ketidakpuasan hati kita, rasa marah kita terhadap penghinaan ini insya-Allah, marilah sama-sama kita mendengar ucapan terlebih dahulu daripada Timbalan Ketua Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, Saudara Nur Azman bin Ishak, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita berkumpul di pekarangan Masjid Jambatan Zangles ini untuk menyatakan kekecewaan kita, untuk menyatakan kemarahan kita. Kita tidak dipaksa untuk hadir pada hari ini, tapi inilah sebenarnya rasa sayang kita, rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada pemimpin agung kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada hari ini, pada bulan ini, tentang penghinaan yang dibuat kepada pemimpin agung kita. Kalau kita lihat satu filem pendek yang telah dinaik turun ke dalam YouTube, Innocent of the Muslim, sebuah filem pendek filmnya sepanjang 15 minit yang telah diarah oleh Sam Bashir, yang mendapat sponsor daripada Yahudi itu sendiri, yang dapat sokongan daripada kerajaan Amerika Syarikat. Kita harapkan, kita lihat pada hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia membuat bantahan, membuat demonstrasi, dan alhamdulillah kita pada hari ini bersama terpilih untuk bersama-sama kita menyatakan kebencian kita, kemarahan kita kepada Yahudi yang telah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janam Yahudi, janam Amerika, janam Israel, janam Amerika. Allah, kita terus menanamkan azam kita, menegakkan itikad kita untuk terus kita menentang kezaliman yang disponsor oleh Amerika Syarikat. Kita tidak dapat melihat perubahan yang dibuat oleh Obama. Bukan juga kita tidak dapat mengharapkan kepada pesaing mereka Obama dalam perayaan presiden yang akan datang, Mitt Romney daripada Republikan. Sama saja, Republikan, Demokrat yang merintah mereka adalah proksi kepada Yahudi. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sama-sama beri kesedaran kepada kita untuk kita menentang rejim ini, untuk bersama-sama kita menyatakan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya ucapan kita. Saya pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.